sepatutnya pelakon lah ditukarkan kan. Tapi guys, pengarah pula yang diberhentikan. Pengarah pula yang kena tukar lah. Dunia apa yang kita duduk ni guys? Orang lain yang patut ditukar, orang lain pula yang kena. Hai, Assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo yorobun. Saya cuma host anda dalam Boom Expose. Kalau kita tengokkan drama-drama sekarang, banyak pelakon kayu yang membintangi drama-drama TV. Malaysia ni sebenarnya dah habis pelakon berbakat ke? Okay guys, Malaysia ni bukanlah kehilangan orang berbakat dalam bidang lakonan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, orang lebih pentingkan follower daripada bakat. Jadi inilah dia story yang saya nak ceritakan pada kali ini mengenai seorang selebriti iaitu Yusri Abdul Halim, pengarah tersohor di Malaysia. Bukan pengarah je, pelakon pun dia, penyanyi pun dia. Kisahnya bermula apabila Yusri membuat satu posting di Twitter mengenai dirinya diberhentikan daripada satu projek drama TV. Lah, kenapa dia kena berhenti tak? Dia diberhentikan disebabkan oleh Yusri minta kepada penerbit untuk menukar pelakon utama. Katanya pelakon utama ni dah 3 hari syuting, 3 hari jugalah dia tak dapat menjiwai watak. So kalau kita fikir logik lah kan, kalau orang tu tak boleh nak menjiwai watak, tak boleh berlakon, mestilah kita nak kena tukar kepada orang yang boleh berlakon kan. Tapi guys, benda yang sebaliknya terjadi. Jadi sepatutnya pelakon lah ditukarkan kan. Tapi guys, pengarah pula yang diberhentikan. Pengarah pula yang kena tukar lah. Dunia apa yang kita duduk ni guys? Orang lain yang patut ditukar, orang lain pula yang kena. Jadi Yusri pun pertikaikanlah soal ni. Dia tanya apa kriteria pelakon drama TV sekarang kan? Bakat ke? Followers ke? Influencer ke? Sebabnya sekarang ni orang lebih fikirkan followers daripada bakat. Sebab tu kalau kita tengok drama TV sekarang, ramai yang kayu. Jadi dengan posting Yusri tadi, ramailah artis, ramai jugalah pengarah yang komen dekat posting Yusri mengatakan yang diorang juga bersetuju dengan apa yang Yusri perkatakan. Teruklah kalau macam ni kan, kalau kita asyik fikir followers, kita tak fikir bakat. Sebab tu drama-drama dekat TV sekarang banyak yang kurang kualitinya. Bila drama kurang kualiti, maksudnya orang pun kuranglah nak tengok. Bila orang kurang tengok, kata kita tak support drama Melayu. Macam mana nak support drama Melayu kalau cerita pun tak best? Jadi guys, kita tak patutnya lah fikir pasal follower kan. Pelakon tu ada 1 juta followers ke, 2 juta followers ke. Kalau tak pandai berlakon, hauk juga kan. So, bakat tu lagi penting. Contoh lah macam cerita Squid Game. Kalau kita tengok, diorang sebelum cerita Squid Game tu, followers tak sampai 500,000 pun. Tapi lepas je cerita Squid Game tu, sorang-sorang 1 juta. Itu bermaksud bakat dulu. Bila dah ada bakat, baru orang tengok, baru orang follow. Bukannya orang follow dulu, bakat tak ke mana, tak tahu. So guys, macam mana dengan cerita saya pada kali ni? Suka ke tidak? Kalau suka, jangan lupa untuk follow Boom Malaysia di semua media platform. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Dan kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, share, subscribe, lepas tu komen. And then guys, nampak button bell di bawah, jangan lupa untuk tekan supaya korang akan dapat notifikasi setiap kali kami post video baru mengenai berita-berita menarik di Malaysia dan juga luar Malaysia. Jadi sampai di situ sahaja cerita kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang bersama dengan saya Cema di Boom Expose.